Bila longgar macam ni, dia akan keluar bunyi ketak tak tak tak. Hai T1 ini hari ni. Okey, hari ni kita ada satu Toyota Camry datang jauh tau dari Terengganu. So apa masalah dia? Dia datang bagi tahu saya dia nak tukar bush. Ni bush belakang ni. Dia nak tukar bush ni. Okey, punca dia nak tukar sebab ada bunyi dia kata. Tapi bila saya double check balik, ini siapa yang pakai Camry memang selalu kena masalah ni. Jadi bila dia datang, nombor satu saya akan check bush ni dulu. Terutama kalau kereta tu dah berusia. Bila saya check bush ni tadi, bush ni biasalah dia ada stabilizer bar macam ni kan. So apa jadi dengan bush ni tadi, dia longgar macam ni. Sebab tu bila longgar macam ni dia akan keluar bunyi ketak tak tak tak. Ketak dia macam ni sebab dia macam ada longgar dia macam ni. Lepas tu, okey, absorber link dia pun sama. Nampak dia ada ball joint. Point dia ada lembik dah tak 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 tak. Sama, kiri kanan dia pun sama. Ni nampak. Okey. So nampak tak? Kalau ada bunyi, jangan main teka-teka tau. Jangan main teka-teka. Kalau datang kat kami, saya akan check dulu macam ni. Confirm nampak jelas depan mata macam tu, baru kita akan tukar. Jadi kalau siapa nak check kereta, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway. Sampai hari ni saya Mechanic power, semua boleh set